What's up guys? Kita jumpa lagi dalam episod ketiga rancangan yang tak ada nama. Pergi mampus dengan nama dia. Yang penting kita ada misi nak cukupkan 500 video 500 video, 500 episod untuk siri yang tak ada nama ni. So, untuk video kali ni kita sambil-sambil brainstorm apa nama yang kita nak letak. Sebab aku rasa 3 episod dah takkan tak ada nama lagi, kan? So kita letaklah satu nama. Weh, Tenang Talk tak boleh. Tenang Talk aku dah guna untuk podcast aku. Mesti korang macam, apa benda? Semua benda nak tenang. Firdaus tenang, brand tenang, siaran tenang, Tenang Talk Clip, Tenang Talk Podcast. Actually Tenang tu adalah brand name aku. Satu-satunya brand yang aku registered, trademarkkan benda tu untuk jenama baju aku yang dah melingkup. Aku tak malu nak cakap. Tapi dia bukan totally melingkup. Dia adalah satu kesilapan apabila kau terlampau ada vision yang besar tapi kau tak ada capital dan kau tak berusaha mencari cara untuk menghidupkan vision kau. Vision. Kita nak cakap pasal apa nama program kita ni. So aku nak letak nama Let's Talk with Firdaus. Okay, Let's Talk with Firdaus. LWF. Tak boleh. LTWF. Let's Talk with Firdaus. Okay, untuk episod ketiga ni adalah episod yang aku tengah struggle untuk menolak diri aku nak buat konten ni. Sebab aku rasa macam balik kerja serius, penat gila. By the way, ni bukan placement ya. Zeus, kau jangan claim yang episod ni, kau jangan claim ya korang punya. Sebab aku dah kehabisan kopi. Biasanya aku beli kopi dekat 7E. Tapi, ini aku ada benda nak cerita lah. Gang 7E, tolonglah. Kalau mesin kopi korang rosak ke, mesin kopi korang tengah reset ke, korang tolonglah letaklah signage dekat pintu entrance korang tu yang mesin kopi rosak, kan? Kenapa korang tak boleh nak letak benda tu? Please lah, tolonglah letak. Sebab penat weh, aku malam ni 2 7E aku pergi. 2 7E aku pergi semata-mata nak cari kopi. Sebab aku dah tak boleh tidur. Aku rasa why not aku jadi produktif sikit. Aku lawan rasa penat tu, kan, untuk buat kerja, untuk shoot video. Jadilah video yang cacam abah ni. Tapi pergi mampus, kita buat saja. Kalau kita tak buat nak tunggu perfect, memang tak perfect. So topik malam ni adalah tujuan hidup. Agak ironinya aku bercakap mengenai tujuan hidup. Sebab aku sendiri lately ni aku memang lost gila. Macam otak weng lah. Weng macam mana nak cari. Of course lah, kita nak cari duit kan. Nak cari duit, kita mencari jalan pelbagai cara. By the way, kenapa aku penat sangat? Sebab aku manage few social media yang aku punya sendiri, yang aku sedang tolak, kan. Cubalah untuk tolak. Sebab korang kena faham, orang yang buat konten ni adalah orang seperti akulah. Ambil contoh aku. Sebab aku ni orang biasa. Aku ni kalau artis, senang aku cakap, beribu orang datang tengok. Tapi sebab aku ni bukan artis, aku ni orang biasa. Jadi aku kena create, aku kena bagi something yang konon-kononnya berguna lah dekat setiap video aku. Tapi tak semestinya apabila kita buat something yang kita rasa bermanfaat tu, orang nak tengok. Orang takkan tengok. Kau siapa dulu orang nak tengok? Inilah hakikat sebenarnya social media content creator, which is memanglah dia membuka opportunity kepada kita semua untuk berada dalam platform tu. Tapi ia tidak menjanjikan apa yang kau buat, apa yang kau coretkan dalam tu diterima oleh orang ramai. Maksudnya semakin rendah hipotesis, semakin rendah entrance level kau nak masuk dalam satu platform tu, semakin ramai kau kena compete. Kau bayangkan berapa ramai content creator yang ada dekat Malaysia ni. Bak kata dalam podcast lepas aku jumpa orang apa semua, kita borak-borak dengan member kan. Content creator ni tumbuh macam cendawan. Contohlah aku tak ada sehari hari ni kan, aku tak buat video hari ni, 10 yang datang, 10 yang akan cuba menutup content creator yang tak aktif. Dan begitulah sebaliknya. Satu competition yang takkan stop lah. Especially aku ni orang yang dah berusia sikit kan. Orang cakap memang agak terlambat untuk aku start benda ni. Sepatutnya aku seedling benda ni daripada awal. Tapi kalau kita ikut teori suka hati kita, suka hati mak bapak kita,
tak ada age restriction. Memang kita nak start bila-bila pun kita kena start je. Memang tak ada had umur. Tapi of course lah, kalau in term of time, aku agak kesuntukan masa. Aku dah sekian-sekian umur. Bila kita kira balik dengan umur yang orang berjaya hidup, aku ada berapa je balance lagi umur. So aku kena push untuk, kalau aku nak buat benda ni sebagai benda yang serius, aku kena fokus lah. Tapi aku tak fokus. Bukan aku tak fokus sebab aku bekerja. Tak boleh kat cakap macam tu. Orang lain pun bekerja kan. Lantak lah. So, okay, cerita pasal brand tenang tu sikit je. Aku nak sentuh sikit je. Brand tenang ni, dia basically dia macam anak aku lah. The reason aku rasa aku tak kahwin lagi, sebab aku rasa aku ada brand ni kot. Orang cakap dalam bisnes kita tak boleh letak sentimental value dekat bisnes tu. Kalau bisnes tu tak boleh menguntungkan, kau kena cut bisnes tu, kau kena tukar bisnes lain. Tapi aku ada pandangan yang berbeza dengan, mungkinlah benda ni aku tak boleh nak cakap buat A jadi betul, buat B jadi betul, buat C jadi betul. Tak. Ini adalah pandangan subjektif. Dan aku tak menentang orang yang berfikiran macam tu. Tapi pada aku, kalau kita nak buat bisnes dalam segi penjenamaan, branding lah dengan kata orang putihnya. Mak Lasih cakap, bak kata Azri Walter, bisnes ni sebab ia adalah branding, pada aku dia tak boleh nak grow secepat yang mungkin lah. Maksudnya tak boleh grow dalam masa 1-2 bulan, 3 bulan, even setahun kalau kau betul-betul into branding. Sebab satunya, kenapa aku rasa tak boleh macam tu? Sebab aku ada restriction capital. Aku ni bukan anak yang datang atas dulang emas. Makanlah anakku suap. Tak, bukan macam tu. Aku ni orang kebiasaan. Orang-orang B40. Biasa je. Mak ayah aku B40, normal. So, bila aku buat business branding ni, ia memerlukan satu capital yang besar dan satu team yang strong. Tapi ceritanya pada waktu tu aku kurang berpengalaman. So aku tak ada team. So aku buat sendiri. So boom, kebabur, jahanam semua. Dan brand ni sebenarnya tak terkubur. Brand tenang ni still ada. Cumanya dia kurang advertising, kurang marketing apa semua. Walaupun aku kerja dalam marketing, tapi aku sendiri tak sempat nak buat marketing untuk brand aku. Cumanya aku boleh slate lah benda tu dekat podcast-podcast aku. Placement lah. Walaupun secara amnya, secara besarnya kita nampak benda tu taklah seberapa berjaya. Tapi untuk menggerakkan benda tu sedikit demi sedikit, aku harap orang realise lah, oh brand ni still ada dekat Shopee. Macam mana aku nak justify brand aku tak mati lagi? So of course lah, brand tu still ada exist dalam social media lah. Which is aku ambil order kalau ada order. Dan aku cambahkan bisnes aku ke media. Macam aku pergi media ni macam mana? Macam aku pergi jaga klien punya social media, tapi dengan menggunakan nama company Siaran Tenang tu. Siaran Tenang ni adalah satu jenama di bawah brand tenang. Wah, nampak tak? Vision terlampau besar. Di bawah jenama tenang. Dan kita ada Siaran Tenang. Siaran Tenang ni adalah social media agency yang cuba membantu sedikit sebanyak business owner lah. Walaupun bisnes aku sendiri sakit, kan aku ada jenama, orang cakap kau ada bisnes sendiri, kenapa kau tak boleh tolak bisnes kau? Okey, ini antara salah satu kesilapfahaman orang lah kan. Orang yang buat marketing dengan owner bisnes, dia ada totally two different thing. Serius aku cakap. Dulu aku selalu beranggapan orang yang buat marketing ni adalah orang yang hanya menjual ILU. Kau bisnes ILU, kau boleh lah cakap kau tekan ads, memang sedap sebab bukan duit kau. Kau plan macam tu, kau plan macam ni. Tapi waktu aku jadi business owner tersasul, aku tak boleh foresee apa yang orang marketing buat, apa yang marketing perlu ada. Aku tak nampak sebab aku banyak terlibat dengan cost operation, macam mana nak handle financial aku, macam mana aku nak cari klien, macam tu. So in term of marketing, memang akan ada banyak kebocoran. Dan ini adalah satu nasihat aku kepada semua business owner. Ni bukan sebab aku nak promote aku punya social media agency ke apa, tapi aku perlu cakap benda ni sebab I used to be a business owner dan sekarang aku jadi social media agency dan sekarang aku juga bekerja. Aku dah rasa tiga kelompok ni, aku dah rasa semua. Aku boleh cerita macam mana aku tak puas hati aku. Pekerja nak mengharapkan kalau dia jadi content creator dekat office tu, apa yang dia nak. Sebab as a content creator, dia ada something yang dia nak push untuk company tu. Dia nak commit untuk company tu. Dia nak produce result. So bila dia tak dapat buat benda tu, dia rasa macam, weh, aku ni macam tak ada function tu kerja kat sini. Macam tu lah dia rasa. Tak tahulah, aku tak tahu content creator
kata lain, aku tak boleh letakkan diri aku sama seperti mereka, tapi aku merasakan orang lain pun berfikiran sama macam aku. So bila kita dah buat content, of course kita nak tengok result, view dia akan tinggi ke apa ke, ada inquiry ke. Of course kita nak bos tolong tolak kita punya content dengan iklan ke apa semua. Yes, that's the thing. Itu sebagai pekerja. Dan as a marketer pula, kita hanya fokus pada cara nak buat marketing untuk tarik klien masuk ke company tersebut ataupun interest dengan apa yang company tu buat. That's it. Orang marketing dia tak kena fikir pasal financial, dia tak kena fikir pasal staff, pasal pengurusan yada-yada, stok apa bagai. Itulah yang menjadi ketirisan pada owner business. Sebab owner business tak nampak benda ni. Owner business dia banyak sangat dia kena fikir. That's why pentingnya kena ada team dan delegate tugas. Dan aku sendiri gagal lagi untuk ada satu team yang kuat. Maksudnya still aku masih menjalankan kebanyakan benda yang aku buat ni sendirian. Dan aku nak cerita kat korang apa yang aku biasa handle lah. Bukan nak cerita pasal kerja. Okay, aku handle page automotive. Memang pergi setakat 1000 like, ada komen international punya, Malaysia punya, ada, tak ada masalah. Dan sampai sekarang aku handle sendiri. Aku handle aku punya podcast, aku handle aku punya personal, aku handle aku punya office 2. So aku dia bila kita dah handle banyak social media, kita gain something kat situ. Kita at least kita nampak selok-belok permainan. Tapi pada hakikatnya, nak tak nak, dia bukan kekuatan hanya pada konten itu sahaja. Ia perlu ditolak dengan iklan. Kok mana pun kau nak reach people, kau memang kena pakai iklan. Aku rasa aku dah macam jauh sangat dah perbualan ni, ke sana ke situ ke sini, tapi tak apalah. Yang penting dalam video ni, at least orang yang buat marketing ke, orang yang buat bisnes ke, at least dia faham lah sikit. Dan of course video ni terbuka untuk siapa-siapa nak tengok. Dan aku memang purposely buat setiap episod tanpa ada hala tuju. Tak boleh cakap macam tu. Dan aku terpaksa lah buat episod ni tanpa hala tuju. Sebab kalau aku nak tunggu ada hala tuju, aku tak buat. At least apa yang aku cakap ni adalah something. So as a business owner, sambung balik, as a business owner, memang nak tak nak kau kena ada team, kau kena ada orang yang buat marketing untuk kau. Sebab sekarang dunia sangat-sangat kompetitif. Market behavior sebelum PKP dan selepas PKP totally 360 switch. Memang berbeza. Memang kalau kita as a consumer, kita tak perasan benda ni. Betul, aku boleh cakap kalau akulah tak terlibat dalam bisnes ke apa ke, aku takkan perasan benda ni. Tapi kita as a business owner, kita memang akan perasan gila babi. Yang psikologi consumer, psikologi pembeli, psikologi orang pelanggan kita memang berbeza gila. Dulu kita boleh tolak apa-apa produk melalui Facebook Ads, senang gila nak buat benda tu. Tapi masa tu aku tak ada knowledge dan aku tak nampak. Tapi bila aku dah berada di tempat aku sekarang dan aku comparekan dengan keadaan dulu dan sekarang, jauh beza. Sekarang market behavior dia bukan orang tak ada duit. Cerita dia orang tak nak beli barang kau. Orang tak berminat. Kita boleh cakap yes, ekonomi memang terkesan apa bagai, tapi still ada orang boleh membeli. Ada orang mampu membeli. Tapi mereka nak membeli something yang value pada mereka. Jadi apa value yang kita boleh bagi? Apa USP kita, apa semua tu pentinglah. Owner business kena fikir sebelum pas ke marketing kan. So bila orang marketing nak buat content, dia tahu apa yang nak dijual ni dan apa kekuatan strong produk tu. Okay, aku rasa penat nak cerita pasal marketing apa bagai. Sebenarnya aku nak cerita hala tuju hidup. Aku dah baru ingat. Aku baru ingat tujuan hidup minum. By the way kan, boleh tahan ke latte espresso ni. Tapi aku mengharapkan lah kan, one day ada satu kopi yang latte lah dalam tin yang tak ada gula langsung lah. Kita biasa minum kopi brew, kita boleh pilih nak ada gula ke tak kan. Tapi sebab aku tak faham kenapa minuman, kalau korang ada jawapan lah, kalau korang ada jawapan, korang tahu tak kenapa dalam air tin semua nak kena ada gula yang berlebihan. Sedangkan diorang boleh pilih je untuk buat item ni sihat kan. Aku rasa ni macam teori konspirasi Freemason. Korang tak rasa macam tu kan? Kenapa penjual-penjual item meletakkan banyak gila gula, sedangkan itu boleh merugikan production business mereka. Kalau mereka kurangkan gula, minuman lebih sihat, pembeli makin ramai. Ke diorang berkait rapat dengan healthcare punya? Nampak serius kan? Tak lah. Okay, tujuan hidup. Betul, serius tu.
kalau nak cerita pasal tujuan hidup, aku sendiri tak nampak tu. Ya, kita kerja, balik kerja, penat. Okay, dia macam satu cycle yang sama. Betul lah orang cakap modern slavery kan. Modern slavery ni di mana kita kerja, bayar hutang, balik, tidur, repeat the same shit. Tapi korang tak rasa ke? Yelah, bila kita tanya orang-orang kan, itulah kehidupan, itulah cara kita hidup kat dunia ni kalau kita tak ada apa-apa. Korang tak rasa macam, ya aku patut escape dua benda ni kan? Korang tak rasa ke? Ini bukan kapasiti maksimum aku untuk menguruskan hidup aku macam ni. Kau kerja contohlah daripada pukul 8 sampai pukul 6, kerja kau buat 4 jam je. Tapi kenapa kau kena sampai ada duduk hidup sampai 6 jam kan? Yelah, kau memang dibayar gaji untuk hidup sampai bukan 6 jam lah maksudnya. Kau dibayar gaji untuk hidup kat sana 8 sampai 6. Tapi kalau kau boleh buat kerja sama, kau maksimaskan kapasiti kau. Kau boleh siapkan kerja 4 jam, lepas tu boleh terus balik. Why not kan? Kau boleh buat kerja lain lagi. Kau boleh menguruskan benda-benda lain lagi. Tapi sebab kau terikat kan. Yelah, kita macam aku sendiri. Contohlah, aku duk komplain macam ni. Kenapa kau tak belah aje? Of course lah kita bercakap, kita terikat dengan komitmen, pelbagai kan. Yeah, sebab komitmen. Tapi still aku bersyukur lah. Of course lah kena bersyukur kan. Sebab aku bekerja dengan tempat yang aku sangat happy sekarang. Aku kerja tempat aku happy. Serius, aku tak ada nothing to complain. Serius, aku kerja tempat aku happy. Cumanya aku still berpeluang untuk buat konten apa semua kan. Kini kira kerja lah. Kerja walaupun hakikatnya tak nampak macam kerja sangat kan. Tapi kerja lah juga kan. At least tak adalah aku pergi merempit ke apa, pergi menagih dadah ke, menagih dada ke kan. At least kita ada kerja, ada something kita boleh buat. Dan hopefully kita boleh ada klien untuk kita bantu sekali ke apa kan. Cuma yang aku nak cakap, kita sebenarnya repeat the same shit sehingga kita lupa apa tujuan kita, apa kita nak, apa kita punya vision, apa kita punya objektif. Aku percaya setiap orang semua ada kemauan, betul tak? I mean, bukan kemauan untuk beli kereta ke, beli rumah whatsoever ke. Tapi kemauan dalam hidup, freedom apa yang korang nak sebenarnya? Aku nak tinggalkan video ni dengan persoalan ni kan. Apa yang freedom korang nak apa jenis freedom yang korang nak dalam hidup korang? Kita semua kerja, kita semua terikat. Tapi of course kita dalam hati kita ada something yang aku nak capai. Even aku sendiri pun tak ada jawapan. So korang tulis lah dekat komen apa jawapan korang. Peace out.